Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali. Selamat menyambut bulan Ramadan. Kali ni kita nak review sebuah lagi motor sport bike entry level middle class daripada Modenas Kawasaki. Itu kita ada Ninja 500. Ya, dah mendarat dekat kedai. Dan kita ada dua spek lah. Satu kita ada varian standard. Yang varian standard ni harga dia paling berbaloi guys. Iaitu dijual padatan harga RM28,100 guys. Dan juga kita ada varian special edition. Special edition dia ada dua warna lah. Satu warna merah dan satu lagi warna hijau. Yang ini dijual pada tanah harga RM31,100. Sebelum tu kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Kawasaki Star Park. Korang boleh kontak dengan kawan saya, Mr. Boy. Nombor telefon, alamat saya ada tinggalkan dekat bawah. Okay guys, so inilah dia Modenas Ninja 500. Ya, dekat luar negara lebih dikenali sebagai Kawasaki Ninja 500. Tapi disebabkan kita ada buat pemasangan secara CKD, jadi kita dapatlah emblem ataupun logo Modenas dekat motor ni. Okay, so actually motor ini dia menggantikan Ninja 400, iaitu dah stop production. Yang ini dah menggunakan platform engine yang sama, yang mana digunakan juga dekat Eliminator 500 dan juga Z500, yang mana motor ini dikuasakan dengan engine parallel twin bersesaran 451 cc, yang mana motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 45 horsepower pada 9,000 rpm dan juga 42.6 Nm of torque. Jadi dari segi dia punya top speed, motor ni actually boleh mencecah top speed sehingga 190 km macam itulah. Tapi actually motor ni sebenarnya direka untuk orang yang baru belajar motor. Siapa yang baru dapat lesen full, maka ini adalah motor yang terbaik untuk korang. Dan juga motor ni actually dia design untuk daily use dan juga daily commute. Jadi dia punya power dan juga dia punya torque tu, range dia tidak begitu tinggi dan korang actually mudah untuk kawal untuk motor ni lah. Dan dari segi sistem elektronik, ya, motor ini dilengkapi dengan ABS dual channel dan juga motor ni ada assist and slipper clutch bagi menyebabkan lagi lah penukaran gear korang. Tapi motor ni dia tak ada traction control dan juga clutch shifter lah. Ya, dia cuma basic sport bike untuk entry level. Jadi inilah kemudahan yang ada, cukup untuk orang yang baru nak belajar ataupun baru nak upskill orang daripada 250C kepada middle class punya motor. Okay. Dari segi reka bentuk, ya, motor ini masih lagi membawa DNA sebuah motor Kawasaki Ninja. Jadi kita boleh nampaklah dia menggunakan lampu double headlamp di bahagian hadapan. Tapi Kawasaki cakap lampu dia ni actually diorang dah redesign balik dan dia lebih mirip kepada ZX6. Jadi kita boleh tengoklah dia punya lampu macam ni. Dia macam ada pakai lampu LED projector di bahagian dalam. Dan benda yang saya suka juga dekat sini, dari segi signal dia memang tak capang lah. Memang nice saja. And saya suka juga ada sirip-sirip dekat bahagian tepi dan dia agak kembang sedikit daripada Ninja 400 sebelum ni. Tapi bila kita pergi ke bahagian sisi, motor ni kelihatan nampak slim lah. Jadi dia lagi senang dan juga lagi best ketika korang mencelok-celok dekat dalam bandar. Dan dia punya kedudukan tangki ni pun, dia punya bentuk tangki dia begitu ergonomik, memberi keselesaan kepada kita ketika kita menunggang motor ni. Dan dari segi reka bentuk lampu belakang, reka bentuk lampu belakang ni juga diorang dah redesign. Ini adalah desain terbaru daripada Kawasaki. So untuk dia punya design exhaust pula, exhaust dia nampak standard saja seperti kebanyakan model-model Kawasaki. Dan keseluruhan reka bentuk dia bagi saya dia nampak lebih fresh, nampak sporty dan juga nampak simple kali ni. Alright, so itu sikitlah pasal reka bentuk. Apa pendapat korang pasal reka bentuk Kawasaki Ninja ataupun Modenas Ninja 500? Di bahagian hadapan kita boleh nampak dia menggunakan telescopic fork dan juga dia datang dengan single disc berukuran 310mm dan juga dia menggunakan 2-port caliper daripada Nissin. Dan juga saiz tayar dia menggunakan saiz tayar 110
70 rim 17. Yang ini dia menggunakan tayar Sport Max lah. Di bahagian belakang pula dia menggunakan monoshock jenis yang boleh preload, dan juga di bahagian belakang hadir dengan single disc berukuran 220 mm, datang dengan 2 port caliper. Saiz tayar adalah 150 60 rim 17, sama juga tayar dia daripada Sport Max, daripada Dunlop lah. So kalau korang beli motor ni, actually korang tak payah nak cari tayar, dah terus boleh pakai dia punya tayar ni. Nice guys. Dari segi kapasiti tangki dia adalah 14 liter, dan dia punya berat badan motor ni cuma 171 kg saja. Sebenarnya dia punya berat badan ni agak ringan untuk sebuah motor middle class entry level yang macam ni. Dan saya suka dekat dia punya seat high. Seat high dia memang sangat friendly kepada ASEAN rider macam kita. Macam saya ketinggian 168, bila saya duduk dekat atas motor ni, memang kaki boleh flat. Nampak kaki boleh flat sebab ketinggian seat high dia cuma 785 mm. Dan ini antara motor yang the best bike kalau siapa-siapa yang baru upgrade skill diorang daripada B2 kepada B4. Ini adalah the best bike lah untuk saya suggest dekat korang. Sebab apa? Sebab dia punya seat high dengan dia punya body motor dan juga dengan dia punya berat sangat mudah untuk dikendalikan. Dan apa yang best dekat motor ni, sebabkan motor ni dia pakai handle riser, jadi kedudukan korang dia tak begitu menunduk sangat, sebab dia punya sitting position ni dia lebih kepada sport touring. Jadi bila korang naik atas motor ni, badan korang lebih menegap dan tangan korang agak ke bawah sikit, tapi dia tidak begitu menunduk sangat. Jadi motor ni memang sangat sesuai untuk digunakan untuk kegunaan harian. Nak jalan jauh-jauh pun memang best, tak ada masalah untuk pakai motor ini. Dan kalau sekali-sekala kalau korang nak masuk dalam track pun boleh layan dengan motor ni. Okay, so itu sebab sikit lah pasal motor ini. Untuk varian special edition, dia didatangkan dengan dua warna. Yang pertama kita ada warna hero dia lah, iaitu warna hijau. Jadi kita pusing sikit nak bagi tunjuk korang warna hijau dia. Alright, so ini warna hijau dia. Okay, ini adalah warna hijau. Warna hero untuk Kawasaki lah, warna official livery untuk Kawasaki. Dan yang ini juga menarik untuk saya, yang ini juga salah satu daripada warna special edition, warna merah dia. Warna merah dia macam kemas. Ini dia punya livery. Alright, nak bagi tunjuk kat korang. Macam cantik tak? Dan kita akan bawa juga ke tepi. Alright, dan ini livery sebelah kiri dan livery sebelah kanan. Okay. So apa yang special pasal varian SE ni? Ya, yang pertama dia datang dengan kibas, ataupun kita panggil dia sebagai keyless lah, keyless untuk motor Kawasaki. Sekarang Kawasaki dia ada keyless dah. Dan apa yang menarik, bila korang dekat dengan remote ni, dia akan auto detect dan korang boleh on dia punya switch lah. So dia punya screen juga datang dengan TFT screen display. So ini TFT screen display dia. Dan kalau korang nak buka dia punya tangki, just buka macam ni saja guys. Dia ada macam sedikit macam pisau lipat, tapi pendek je kunci dia, comel. Dan kalau korang nak buka tangki, just cucuk macam ni dan boleh buka lah. Dia tak ada button yang connect dekat dia punya tangki. Tangki korang kena buka secara manual. Dan juga dia ada bagi korang kunci spare lah, kunci spare yang satu ni lagi. So kunci dia ada bagi dua, satu kunci remote sekali dengan pisau lipat dia, macam ni. Alright, dan satu lagi kunci yang macam ni, kunci manual. Okey, dan satu lagi yang membezakan motor ni dengan varian standard adalah dari segi dia punya signal. Signal yang ini dia menggunakan lampu fully LED lah, dan keseluruhan motor ni dia menggunakan lampu fully LED. Dan harga untuk varian special edition adalah RM31,100. So bagi saya harga dia memang jauh-jauh lebih murah daripada kompetitor dia di luar sana. Mungkin dia agak mahal sikit daripada motor-motor Enforce, tapi yang ni saya rasa antara yang paling berbaloi, paling mampu milik, dan orang kata ngam dengan poket kita lah. Dan kita nak cerita pula untuk varian yang standard. Varian standard dia didatangkan dengan satu warna saja, iaitu warna matte grey. So ini warna dia. Memang cantik guys untuk yang varian standard ni. Saya tak sangka ini antara warna favorite saya. Korang tengok warna dia grey, and then ada warna hijau macam ni. And then dia punya livery macam ni. Ini warna hijau dia lah. So yang ini warna ini cuma didatangkan dekat varian standard saja guys. Memang cukup-cukup cantik ya warna ini.
Mungkin untuk siapa yang minat dengan tema dark, saya rasa korang boleh ambil yang inilah. Cumanya untuk varian standard ni dia tak didatangkan dengan keyless, tapi sebaliknya dia datang dengan kunci yang biasa saja guys. Kunci yang biasa macam ni. Alright, dan juga dia punya meter lah. Meter dia datang dengan meter digital yang biasa, meter screen hitam putih yang macam ni lah. Alright, tapi segala information yang korang nak memang ada dekat sini lah. Alright, dan dia punya tangki pun macam ni lah. Cara buka tangki dia sama juga, manual lah, macam ni. Alright. Dan satu lagi benda yang membezakan varian standard dengan varian special edition adalah dari segi dia punya lampu signal. Untuk varian standard dia didatangkan dengan lampu halogen ataupun lampu bulb. Masih menggunakan lampu bulb lagi guys. Okay, so dekat belakang pun sama juga, lampu bulb juga. Alright, menggunakan lampu bulb. Beza dengan varian special edition, dia menggunakan lampu fully LED lah. Alright, so ini varian SE, so menggunakan lampu fully LED. Dan yang menariknya, harga motor untuk varian standard ni sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat mampu milik. Untuk saya sendiri, saya tak kisah pun pasal dia punya kunci, dia tak ada keyless pun saya tak kisah. Dia pakai meter digital biasa hitam putih pun bagi saya tak kisah. Sebab apa? Sebab engine dia sama guys, ABS dual channel, ada slipper clutch. Bukannya dia buang dia punya ABS, bukannya tak ada slipper clutch. So bagi saya ini yang paling berbaloi lah, yang mana harga dia dijual pada tanah harga RM28,100 guys. Dah macam dekat-dekat dengan harga motor CBR 250 dan juga dekat-dekat dengan motor M-Force dah guys untuk varian ni. Apa pendapat korang pasal yang varian standard ni? Bagi saya ini memang betul-betul paling berbaloi, betul-betul mampu milik punya lah, dengan harga yang kita boleh cerita punya guys. So apa pendapat korang? Kita dengar bunyi motor ini guys. Ini bunyi idling dia. Jom kita rem sikit bunyi dia. Okay, so itulah bunyi motor ini. Okay guys, so sampai di sini saja review saya pada kali ini untuk Kawasaki Modenas Ninja 500. Actually dekat luar negara nama dia Kawasaki Ninja 500 lah. Dekat Malaysia Modenas Ninja 500. Datang dengan dua varian, iaitu kita ada Special Edition. Special Edition saya highlight dia ada beberapa benda yang menarik. Satu warna pilihan dia ada dua, satu warna merah dan juga satu warna hijau. Dan yang kedua dia datang dengan kipas ataupun kita panggil sebagai keyless dia lah. So yang ketiga dia datang dengan TFT screen display, dan yang keempat lampu semua menggunakan lampu fully LED. Manakala untuk varian standard datang dengan satu warna saja, iaitu matte grey, dan juga dia menggunakan kunci yang biasa saja, datang dengan meter digital, meter hitam putih yang biasa, dan juga dia punya lampu bukan fully LED lah, tapi cuma bahagian dia punya signal saja menggunakan lampu bulb lagi, lampu halogen. Yang ini harga dia sangat-sangat reasonable, iaitu dijual pada tanah harga RM28,100. Mana satu pilihan korang saja yang boleh pilih. Jadi sekiranya kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Kawasaki Star Park. Ini dia punya showroom. Korang boleh kontak dengan Mr. Aboy. Korang juga boleh datang sendiri ke sini. Saya memang nak sangat korang datang ke sini sebab dekat sini ada macam-macam pilihan lagi. So sampai di sini saja review saya pada kali ini. Diharap membantu korang kalau korang tengah usah-usah Modenas Ninja 500. Okay, so selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. See you on next video. Bye-bye.